saya. Okey, jom kita tengok yang contoh dekat belakang ni adalah EPP 10 bulan ya. Dan saya ulang ya, untuk yang suka, memang ada di antara penyimpan emas saya yang saya bimbing, dia suka kumpul 10 gram. Terima kasih respon saya, terima kasih, terima kasih. Puan Mahani Ismail, thank you. Kak Salowa, thank you bagi saya gifted badge. Okay, thank you. Okay, 10 gram emas ni boleh buat apa? Saya ulang lagi sekali. Kita mesti menyimpan, mesti ada target. So, target kita pergi umrah 3 keping, okey. Nak pergi haji 7 keping. Nak buat kenduri kahwin tanpa hutang. Kita kalau boleh nak buat kenduri kahwin, kita jangan berhutang. Sebab kalau boleh lepas kita kenduri kahwin semua, kita nak happy-happy. Kita tak nak pening kepala pilih nak bayar hutang semua kan. So, cara yang paling mudah untuk kita kumpul kalau kita lagi 2 tahun nak kahwin, 3 tahun nak kahwin,